adalah mukhul ibadah. Kata Rasulullah, doa adalah otak kepada segala ibadat. Ya. Dan memang kita ni pun disuruh berdoa, minta kepada Allah, dan tanggungjawab kita ialah memohon, meminta. Tapi Allah lah yang akan sama ada mengabulkan ataupun tidak. Tergantung kepada macam kita dengan mak bapak kita lah, kadang-kadang selalu minta, kadang-kadang ada yang kita minta, bapak kita, mak kita kabulkan. Okey, contoh RM6 nak beli mainan contohnya, dia rasa ini sesuai, bolehlah dibelikan. Tapi yang kita minta tu mungkin boleh membahayakan. Kita minta tu sesuatu yang orang kata tak sepatutnya, umur baru katalah 8 tahun, 6 tahun dah nak beli kereta dah contohnya. Tak munasabah, jadi mungkin tak sesuai. Ataupun mungkin minta sesuatu yang bersifat boleh berbahaya, boleh mendatangkan mudarat. Yang ini mungkin tak dikabulkan oleh mak bapak kita. Apatah lagi kita nak minta dengan Allah. Kita ni kadang minta dengan Allah ni orang kata unlimited nak minta. Unlimited. Nak minta tu kalau sihat, tak nak sakit-sakit. Kalau kita nak bahagia, tak nak ada derita, duka cita, tak ada. Kalau boleh kita nak semua cemerlang, orang kata lulus, semua kita nak minta yang baik. Tak nak minta miskin, tak nak minta sakit, tak nak minta susah. Semua nak minta perfect. Tapi sebenarnya ada benda yang mungkin sesuai untuk kita, ada yang mungkin tak sesuai. Mungkin ada keperluan masa tu kita dijatuhkan sakit, dikenakan sakit, pasal untuk supaya kita ingat, oh taklah kita nasihat sentiasa ingat balik Allah, ya betul. Taklah kita sentiasa senang gaji, allowance, bonus tiap-tiap bulan. Tak, ada ketikanya mungkin kita ada kekurangan dari segi kewangan, pendapatan, supaya kita beringat. Dan waktu yang sama dalam pada susah ni pun rupanya ada tanggungjawab kita yang lain. So dalam bab nak minta doa ni dah bergantung pada cara mana kita nak berdoa lah. Ada teknik-teknik ni, ada masa-masa yang terbaik, ada tempat-tempat yang terbaik, ada waktu-waktu yang Masya Allah orang kata mustajab. Baik. Maka kita nak minta tu pun dengan penuh keikhlasan. Ada orang minta dia tak mengharapkan dapat. Dia minta aja, tapi orang kata dapatlah, tak dapat sudah, macam tak bersungguh. Betul. Macam minta tak bersungguh-sungguh. So kalau kita nak minta ni, mintalah dengan bersungguh-sungguh, dengan menggunakan bahasa yang paling baik. Macam kita nak minta dengan, katalah saya nak minta dengan Pak Dil, kalau minta dia minta Dil, macam kasar. Betul. Tapi kalau kita Dil, awak ni hari ni handsome lah. Awak hari ni memang baik lah. Cair je. Cair. Mana ada puji-pujian. Ya, betul. Barulah kita nak minta sikit. Minta sikit pinjam. Contoh. Bila ada kaedah-kaedah tu, dia akan lebih orang kata mencepatkan mustajabnya doa kita. So dalam pada itulah mungkin kalau kita dilewatkan apa yang kita minta tu punya ada hikmah lain. Tak semua yang kita minta ni, kalau semua orang dah minta jadi jutawan belaka, siapa yang nak kerja sapu sampah? Betul. Siapa yang nak kerja apa ni, tolong buat itu buat ini kan? Betul. Jadi mana benda ni ada. Sebab tu dalam soal-soal ini Allah kata Allah takdirkan. Ada kadar-kadar tertentu untuk setiap orang. Berbeza-beza ni kita ni sebenarnya ada, orang kata ada hikmahnya lah. Baik. Sebab kalau kita ni semua orang miskin semua, susah pula. Betul. Tapi kalau semua orang kaya semua, kalau semua orang dah semua jutawan, siapa nak kerja? Betul. Siapa nak arahkan siapa? Contoh. Tak adalah istilah nak menyedekah kepada golongan yang susah ke apa ke sedekah. Pahala-pahala yang Allah dah janjikan tu. Betul. Semua tu mengharapkan supaya kita sebenarnya dengan keikhlasan. Mintalah kepada Allah. Tapi jangan putus asa. Jangan minta ni, jangan minta sekali lepas tu tak dapat, fed up lah tu. Istilahnya tak ada istilahnya putus asa. Selagi kita ada nyawa, selagi kita ada orang kata keinginan, mintalah. Moga-moga dengan permintaan itu merupakan ada ganjaran lain yang Allah akan bagi. Mungkin tidak dalam bentuk apa yang kita minta, tapi mungkin terlepas daripada bahaya, terlepas daripada bencana alam, ataupun terlepas daripada penyakit, ataupun tak apa orang kata, tak sangka-sangka kita memandu tiba-tiba ada macam dah naik aksiden dah, tapi orang lain yang kena, kita tak kena, selamat. Itu mungkin ada doa-doa yang Allah kabulkan. InsyaAllah. Terima kasih.